tiup angin. Oh, dia baru sampai juga. Awal bismillah menepek inai. Awal bismillah menepek inai. Alah sayang menepek inai. Inai ditepek tepat tangan. Inai ditepek tepat tangan. Mari berdoa Ini ke? beramai-ramai. Mari berdoa beramai-ramai. Alah sayang supaya Baik. Okey. Baik. Nak masuk slow pukul 9 ke? Masuk pukul 9 ni ah? Tak tahulah, baru sampai. Apa sampai? Baru sampai nak cari pas. Sehat, alhamdulillah. Apa khabar? Bos sampai juga Apa sampai? Sampai ni. Eloklah bos sampai. Okey. Eloklah pukul 9 tak payah lepas ni tak payah nak bangun-bangun dah. Ya. Menutup. Menutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah. Ya. Siap ke? Sihat, alhamdulillah. Ni ayah dia. Ayah dia ni. Anak dua perempuan satu lelaki. Ya, itu. Oh. Itu dia mana tak panggil aku. Bila hang tak jalan buat mana? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Laksa Tinggal ni je. Sampai cepat dia dapat. Laksa ni. Elok. Baik-baik panas. Saya pun nak. Awak jadi buat gelap ni. Dia tengah nak pasang ni. Mana satu dah? Nak satu. Satu. Okey. Ni laksa utara Okey. Okey. Ya. Terima kasih Okey. Makan nak? Sekarang ambil laksa. Makan. Tak, saya duduk kat sebelah sana.
Nora buat apa? Nora nak makan dah. Dia panggil Luffy. Itulah bagi Alia duduk. Kau nak duduk Alia? Ada dah sekarang masuk entrance lain lah. Dah pergi Frozen. Oh, tapi bangunan sana, bangunan sana. Dia pergi Frozen, bangunan sana. Korang naik kat atas tu Dari atas, pindah ke sini, pindah. So tadi boleh kita orang naik kat situ juga. Lepas tu Jiman pusing. Ayah punya kan je. Ada lagi satu nak tengok. Oh, banyak tu. Macam? Ayah dengar dia cakap dulu, lepas tu nanti baru ayah bagi. Oh, tak apa, tak apa. Zul, terima kasih datang. Sama-sama. Dari keluarga yang lain, ada keluarga Datuk Ahmad. Saya kena tengok kisah semuanya. Ada keluarga. Okey, terima kasih. Ada lagi. Masuk sini. Oh, tolong kipas sikit ya, panas. Panas meletup-letup. Okey, Datuk Ahmad ini semua. Minta maaf lah, tangan penuh lah. Di sebelah Datuk Ahmad. Bergambar bersama kedua anak bangsa. Dipersilakan. Muat ke? Boleh, ayah masuk boleh. Okey. Apa ni? Ambil gambar ke? Okey, semua senyum. Semua tengok orang fotografer. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Tunjuk pengantin 1, 2, 3. Abang-abang yang fotografer 1, 2, 3. Okey, family tak perlu. Abang-abang sikit. Jangan salah perlu. 1, 2, 3. Okey, selesai. Terima kasih Long time no see. We are from Kedah. Talangan boleh ke atas tadi dah patang ada kahwin. Baik, selanjutnya kita nak bergambar bersama keluarga tuan rumah hari ini. Keluarga Bergambar. Oh, situ.
Digambar kat Izzah. Tengah baki. Silakan. Ibu-ibu dan puan Tuan Rosma dan juga Cik Nurul. Silakan untuk bersama bersama penduduk mulai. Silakan Tuan Rosma dan Cik Nurul untuk bersama penduduk bersama penduduk dan bersama. Cepatlah, mai bawa dekat tangan kau. Ada foto. Bawa pada tangan. Apa tu kat mana? Bawa kat mana? Tepi tangga. Ni ambil babu ni. Bye-bye. Tak heran Dia panggil babu. Ui. Kalau ayah dah satu. Nadia satu. Okey lah, dapat 10 sikit dah, dapat separuh dia. Ada ni tuang tak ambil gitu. Ali QR? Tak ambil QR. Dah. Tadi QR tu sama je. Ha? Ali dah bagi dah. Tak bagi, nanti korang bagi Naura. Jom. Jom nak balik. Nak balik dah. Bye-bye. Dia posing tu. Nampak tak nampak? Orang nak gambar kat dinding tu. Come. Ya, tak ada manis-manis dah. Satu family satu. So senang kalau apa dia ada war-warkan kat adik-beradik dia lah. Tapi komiti lain pun still ada lah. Tapi komiti besar satu family mesti ada seorang. So tak ada yang tertinggal lah. Tak ada family yang tertinggal lah. Sembilan mesti ada 9 yang kepala dia lah. Lepas tu 3. Keluarga Asyad dah ada dah. Keluarga Asyad dah ada dah. Keluarga Asyad dah ada dah akak sekali lah. Nah, lepas tu komiti tu pun kalau boleh family tu contoh satu keluarga tu jaga satu jawatankuasa. Senang dia nak berdiskus adik-beradik. Kalau kita ni pecah-pecah susah. Contohlah family makcik dia jaga bahagian agama, contoh nak solat jemaah. Jadi family makcik je. Dia nak discuss adik-beradik ke. Atau macam dia ada sukan. Sukan. Tapi kalau kata family tu kecil, combine lah. Combine. Tapi tempat tu seeloknya tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Jadi orang Kedah senang, orang Kedah senang. Tak membebankan lah. Okey, baik, jangan dijawab. Tempat lah jadi challenge. Dia yang paling penting tempat. Benda yang lain boleh kecil. Tempat tu sebab kita ramai. Baru Nak dibuat lock dekat tempat tu. sini. Harga pun berpatutan Angkasa Resort. Dia jenis servis apartment. So padang ada semua dia. Satu unit boleh letak dua adik-beradik, 3 adik-beradik.
Lepas tu dia ada padang. Cuma dia orang makan je nak bayar. Dia orang makan nak bayar. Biasanya tempat tu dia sekali makan kan? Makan. Makan tak apa. Kita boleh bincang lain. Yang penting tempat tu dekat untuk semua orang duduk satu tempat. Semua orang duduk satu sebab kita ramai. Kita ramai. Bukan 50-60 tu senang. Kalau dah ratus tu Setahun nak booking awal kan? betul. Jadi cadang tadi dia. Cadang tadi. Jangka baik dengan Pinchan lah. Okey. Ini ya 3 4. Kalau PD ada pengalaman ada. Kita pergi baru je PD lah, Angkasa Resort. Berapa ratus satu Kita buat 3 hari 2 malam. Ya, berapa orang? Kita punya 167. 167 orang. Ya. Okey, tuju ah. Paling pendek cakap kau dah baling buah dagu 3 kali ya. Okey. 3 saja ah. Jangka baik Pinchan PD. dengan PD. Jangan vote lagi, cari tempat dulu. Cari tempat dulu. Cari tempat. Lepas tu kena bayar deposit dulu. Orang bayar deposit 5 bulan. Tapi sikit je dia nak, 10% je. Cakap yang grup dengan Saya rasa janda baik mungkin ada. Sekican je masih susah lah. PD banyak. Ini banyak. Sekican je susah sikit. Tempat kena tengok rate. Ya. Range bulan berapa mau kita boleh sampai. Tak, anggaran nak buat bulan berapa? Anggaran bulan raya lah. Bulan raya. Kita raya bulan 2 kan tahun depan? Bulan 4, bulan 5 lah. Bulan 4, bulan 5. Okey. Cadangan ya. Kita semua dah tahu maklumat kita nak buat meeting. After lepas hari ni besok kalau kita nak buat macam 3 hari 2 malam lah. Yes. Kalau paling ni selesa 3 hari 2 malam. 2 hari 1 hari benar. Lepas tu nak kena cari date baru yang hari yang bukan 3 hari 2 malam tu. Jangan apa kita kedah. Kedah cuti lain Kan, ya. kita pergi hari Sabtu Ahad. Kita akan ambil apa tu komiti untuk yang 9 tu. Ya. Okey. Once kita dah dapat yang 9 tu dulu, lepas tu kita akan bincang di situ. Okey. Jadi yang lain akan ambil tahu, kita akan betul, ambil kat betul. kita. Jadi kalau kata semua nak tahu kat sini, makan Kena sambung makan. Cemen bagi makan kerepek. Cemen bagi makan kerepek. Kalau nasi 2,000 pun air pun sendiri tak. Ya. Saya baca makan buat yang 9 tu dulu. Okey, hit dulu. Lepas tu kita bincang dengan Ya, betul. ini lepas daripada 9 tu nanti kita akan pecahkan masing-masing ada dia punya ni lah. Ada bajet tak? Ada kita pakai Boleh, tak apa. Yang bajet ni nanti akan Syam uruskan. Lepas kita dah ada komiti 9 tu. Online pun boleh. Tak, kita dah ada 9 tu nanti baru kita buat. So tarikh dengan apa yang dia sangat tempat. Tarikh dengan lokasi tu. Yang penting tarikh lah. Baru tengok, baru hantar, baru kita minta maaf, baru tengok. Alamak. Lepas tu nak pergi tengok kereta parking kat bawah tu, dia kata sampai pukul 10. Ada time lah. Ayah dapat satu ni. Ni apa benda ni? Vacuum. Vacuum ni. Itu ayah punya tu. Nara. Duduk sebelah. Sebelah sikit. Sebelah. Sabar. Acu nak. Go. Komen ni. Bagi pada Amina. Pada sebelah Nora. Pergi cepat Ina. Duduk. Oh, comel. Comel. Please katuk. Nora good. Comelnya dua budak ni. Apa ni? Amina pun comel, Nora pun comel. Hai. Amina. Itu bongsu tu. Amina, senyum. Amina, smile. Please katuk. Sheila. Okay. Smile. Sini pandang sini. Tak
nak balik dah. Oh, nak balik dah. Terima kasih Nyanyak Okey, okey. Terima kasih Nyanyak datang dah. InsyaAllah, terima kasih Terima kasih dah jumpa kita orang. Di Sarawak saya selalu pergi kan. Kena jemput ni. Okey. Jumpa lagi Johan kena ambil gambar Ustaz kata. Dah ambil dah. Jatuh ke? Dia jatuh ke? Jatuh lagi. Alamak. Lah kesiannya. Bengkak ke kepala? Benjol lah. Warna biru dah. Ha? Ya Allah. Saya punya. Jadi, Terkoyak ke bawah ni?